Hello semua, kembali lagi dalam channel Mas is a Nerd. Dan hari ini saya akan membuat video unboxing barang Beyblade Chozet, iaitu level chip 3D printed. Okay, saya akan buat laju sikit lah sebab benda ni macam ringkas je. Tapi sebelum itu, pastikan korang tekan butang like, subscribe dan tekan butang notification. Okay, express kita buat speed run. 3, 2, go, shoot. Bom, magic 2 tangan. Right, tekan kelajuan sedikit. Boom. Yo, kalau korang tak tahu level chip tu apa, dia macam benda tambahan yang korang boleh tambah kepada Beyblade Chozet ataupun Turbo. Jadi dia boleh bagi lagi stabil lah Beyblade. Kalau korang tak tahu lah, Beyblade Chozet kan, dia kalau tak pakai ni dia sangat tak stabil. Tak ada sangat, tapi sedikit tak stabil lah berbanding Beyblade lain. Dan korang tahu tak, level chip ni origin, kalau nak dapat kat original lah, korang kena beli daripada majalah Koro-Koro. Dan rasanya harga dia macam $200 apa. Mahalnya. Jadi elok lah tu ada orang buat secara 3D printed, sebab ni benda kecil je. Apa nak Berapa nak beli yang mahal punya? Benda sama je, plastik je kot. Okay, jadi kita tengok. Kita ada warna pertama iaitu hijau. Kita tengok. Mantap barang 3D printed. Ni kali pertama ni saya pegang barang 3D print. Macam tu lah. Okay, ni sama je. Dia tak ada besi ke apa, dia plastik saja. Okay, ni merah. Katanya merah ni ialah untuk Air Knight. Tak tahulah betul ke tak Pok Ika kata. Ni warna hitam dan juga warna biru. Alright, saya ada beberapa Beyblade Chozet. Tak adalah banyak, tapi sikit sajalah. Okay, jadi Beyblade pertama kita ialah Geist Fafnir. Alright, Geist Fafnir 7 Proof Absorb. Lepas tu ini Hell Salamander. Walaupun saya pilih combo lain, sebab untuk Air Knight saya pilih ini Over High X10 Plus. Dan juga testing, ini ialah Perfect Phoenix stock combo saja. Right. Okay, mari kita cuba Hell Salamander dulu lah. Kita pilih hitam. Saya tak tahu sebenarnya warna asal dia apa. Okay, jadi klik dah. No, meninggal weh. Alah, sedihnya. Okay, yang warna hitam dia telah meninggal dunia. Kita akan cuba merah dulu. Kita cuba hijau. Sekejap, kita cuba biru lah. Biru ialah warna kegemaran saya. Janganlah buat begini. Nampaknya korang kena hati-hati lah pakai level chip ni. Oh, okay. Boleh. Okay, ini mat ngam yang kita pasang ada beza atau tidak. Lah, dia ada beza. Dia kurang element. Dia kurang bubble. Mak permanent ke ni? Kita cuba pakai. Dia lebih stabil pakai chip. Yep. Okay, lepas tu seterusnya Geist Fafnir kita pakai warna hijau. Alamak, saya ingat betul ke ni?
Okay, dia sedikit ketat sikit. Macam tak muat lah. Nampaknya macam tak. Jadi itulah kelemahan 3D printer. Dia kadang muat, kadang tak muat. Okay. Oh, masuk. Right. Right. Ni dia. Ui, lebih stabil. Okay. Dan akhir sekali, tak ada akhir sekali. Kita pakai Airnite. Wih, jaga rosak lah. Tolong jaga rosak. Please, tolong jaga rosak. Tengok, nampak kan dia punya. Korang tak nampak. Tapi kalau korang tak nampak, ni dia ada texture macam PEI coating lah. Itu macam tempat letak 3D printer tu. Kat lantai 3D printer. Okay, Airnite macam tak jadi. Kita cuba Phoenix. Oh, okay, Phoenix muat. Yeah, wih, stabil. Nice. Kita cuba keluarkan. Ya, dia yang perlukan chip level. Kadang jadi, kadang tak jadi. Kesian, salam takziah kepada level chip warna hitam. Muat ke tak ni? Aduh. Ni Airnite rasa paling nak sangat masuk Chozy chip ni. Okay, saya akan cuba test atas stadium ya. Okay, sekarang kita berada di stadium. Sekejap, saya tengah pasang launcher kejap. Okay, kita akan buat Phoenix dahulu. Okay, sorry. Saya pakai left spin dulu lah. Ini last salamander. Combo stamina kita orang sikit. Ui, stabil. Mantap, dia tak ada. Nice. Okay. Baiklah, selepas itu kita akan gas Fafnir mana? Okay, gas Fafnir berada di ni, sini.
Alright, ni guys Fafnir bersama chip level chip. Ay. Alamak. Apa jadi? Right. Main fidget spinner pula. Okay, sorry. Oh, okay. Dia agak stabil lah. Oh, tak. Saya macam masih tak faham lah apa kegunaan level chip ni. Itulah. Okay. Guys Fafnir. Okay, akhir sekali tak tahu akhir ke tak. Ini ialah perfect finish. Boom. Oi, stabil. Weh, sopar. Dia tak ada. Okay, ni sukses. Okay. Mari kita cuba Air Knight pula. Harap-harap jadilah. Saya cuba warna hijau. Masih tak boleh. Aduh. Okay, kita cuba biru pula. Okay, biru tak muat. Ya, biru tak muat. Okay lah, jadi kesimpulan kita apa? Warna hitam kerosakan, dan ni kerosakan. Merah, biru, hijau mantap. Tetapi guys Fafnir dia masih tak stabil. Air Knight dia tak boleh pakai level chip, entah kenapa. Jadi itu sajalah. Kalau korang nak beli, sila cari di Shopee. Benda ni RM10 saja. 10 dah 5 lah, RM5 untuk satu chip. Jadi kira berbaloi lah untuk mencuba ini. Okay. Jadi itu saja. Pastikan korang tekan butang like, subscribe dan tekan butang notification. Bye. Chip.